Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kita sambung tafsir tadi daripada surah Duha, berkaitan dengan kisah yang Nabi ingin terjun daripada tempat nanti. Bukan membawa makna Nabi ingin melakukan pembunuhan dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Tidak. Al-intihar, bunuh diri, mustahil bagi para anbiya. Sebab itulah kata ulama, ada sebahagian di kalangan Nabi ni, dia masuk pada ataupun melakukan perkara-perkara tertentu dan dia tahu benda itu tidak akan memudaratkan dia. Dia tahu benda itu tidak akan memudaratkan para anbiya. Begitu juga para awliya dan orang soleh melakukan benda, kalau di sisi orang awam mudarat, tapi dia tahu tidak mudarat dan dia melakukan. Seperti Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal, yang mana sejarah yang masyhur pada dia adalah kisah pada satu ketika dia nak pergi berperang. Selalunya berperang dia akan pakai topi perang dia, ada pakaian nak berperang, ada pakaian perang, pakai macam topi kelangsungan. Maka dia nak pergi berperang ni, tiba-tiba dia tanya pada pengawal dia, kepada orang sekeliling dia, rambut Nabi yang dia simpan tiba-tiba hilang. Jadi pengawal dia, orang dia sekeliling dia cari-cari, akhirnya jumpa. Dia kata, ini dia tuanku, ini dia wahai tuanku. Dia serahkan pada Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid pun ambil rambut Nabi. Dia kata, rambut Nabi ni aku letak dekat topi perang aku. Setiap kali aku pergi berperang, aku akan pakai topi yang ada rambut Nabi. Setiap kali aku berperang, aku bertempur, menang. Menang, tuan-tuan. Yang memberi kemenangan bukan rambut Nabi, yang memberi kemenangan Allah Ta'ala. Tapi ini maknanya apa? Berkat rambut Nabi. Kalau betul-betul rambut Nabi lah, ya, hari ini payah nak cari yang rambut Nabi. Kecuali ada ulama-ulama tertentu yang memang dia ada salah silap sanad simpan rambut Nabi. Ada, masih ada, tapi tak ramai. Ya, masih ada disimpan. Itu kisah daripada Khalid bin Walid. Pernah satu ketika dia nak menunjukkan kebenaran Islam pada orang bukan Islam, dia minum racun. Khalid bin Walid. Dan sedia maklum, kalau minum racun biasa mati lah. Tak mati pun masuk ICU. Itu je. Kecuali racun yang biasa-biasa. Ada racun biasa-biasa yang boleh minum? Tak ada rasanya. Ya. Tapi Khalid bin Walid pernah minum racun untuk menunjukkan kebenaran Islam, tapi tidak mati. Sebab dia yakin yang memberi manfaat mudarat bukan racun, yang mematikan orang yang ada roh bukan racun, Allah Ta'ala. Dia keyakinan dia tinggi. Kita jangan buat macam tu. Nak tunjuk kebenaran minum racun, mati terus. Ceramah hebat-hebat macam mana pun, ini nak membuktikan Allah Ta'ala berkuasa, minum racun. Jangan buat. Kita bukan tahap itu. Silap hari bulan minum racun, tak ada dah. Tapi ini berlaku pada Khalid bin Walid. Adakah makna Khalid bin Walid nak bunuh diri? Tidak. Begitu juga kisah dengan Nabi Muhammad SAW. Bila disakiti oleh orang kafir, disakiti oleh orang kafir, wahyu pun tak turun-turun selepas itu, sampai dia Nabi ingin terjun daripada tempat yang tinggi untuk mengurangkan tekanan beban, mengurangkan tekanan perasaannya sampai tahapnya itu. Tapi Nabi tak buat. Tapi ada orang yang baca sejarah Nabi ni, kata Nabi nak bunuh diri. Itu tak betul. Faham macam itu salah. Nabi tidak akan melakukan benda dipanggil qatlun nafsi ataupun al-intihar. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkaitan dengan ayat yang ketiga. Nak menjelaskan kepada Nabi bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan tinggalkan kamu, tidak akan biarkan kamu begitu saja. Dibiarkan seketika tak turun wahyu. Bukan maknanya Allah Ta'ala dah murkai Nabi, tidak meredai Nabi. Tidak. Ada hikmah dia, ada sebab dia. Sebab tu turunnya ayat tadi, ma wadda'aka rabbuka
Tuhan kamu, wahai Muhammad, Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak benci kamu. Ya. Kerana apa? Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala takdir, ketentuan bahawasanya para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam akan mendapat kemenangan. Walaupun ada di antara nabi sebelum Nabi Muhammad mati dibunuh. Contohnya para nabi yang bunuh oleh orang Yahudi, kena potong kepala, ada yang kena gergaji. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mati kena bunuh. Adakah itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak meredai mereka? Tidak. Setiap benda yang musibah seperti itu berlaku pada umat Islam, kita sebagai orang Islam kena bersangka baik. Kena bersangka baik. Macam hari ni lah tuan-tuan, ada orang dia mulut dia celupar sangat. Bila dia tahu orang tu mati, rumah terbakar, hangus, mati kebakaran. Ni sebab ni. Ni tanda dosa banyak ni. Tu rumah dia terbakar tu, yang mati terbakar tu. Jangan. Dalam Islam, orang syahid, orang yang mati kebakaran, orang Islam mati sebab kebakaran, mati syahid. Mati syahid kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang Islam, mana orang Islam bila mati, kita bersangka baik, husnul dzan. Ya, walaupun akhir riwayat hidupnya itu sangat menyedihkan. Sayyidina Husain, cucu Nabi, mati dalam peperangan di Karbala. Macam mana dia mati? Kena potong kepala. Kepalanya disepak-sepak macam sepak bola. Lagi tu. Ada kata-kata Sayyidina Husain ni memang tak senonoh ke apa ke sepanjang hayat dia. Sedangkan Nabi SAW pernah memuji cucunya itu, Al-Hasan wal-Husain sayyidah syababi ahli jannah. Hasan dan Husain ketua bagi para pemuda penghuni syurga. Jadi setiap apa yang berlaku pada anbiya, pada orang Islam ini, ya, tidak menunjukkan terus Allah Ta'ala tidak meredai mereka. Tapi itu kisah ini tuan-tuan, yang telah dinyatakan tadi. Jadi malam ini cukuplah daripada surah Al-Duha kita sempat baca 3 ayat tafsir untuk 3 ayat pada awal surah Al-Duha, iaitu wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semoga perkongsian kita pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama, dan kita juga dapat pengajaran waktu duha tu, kalau boleh keluarlah, berjemurlah seketika. Berjemur, jangan duduk berat dalam rumah tu waktu duha. Waktu duha tu, tahu kan waktu duha. Selepas solat sunat duha tu, berjemurlah seketika. Ya, dia boleh mengurangkan benda yang boleh memudaratkan tubuh badan. Ya, walaupun ada jenis penyakit, ada jenis penyakit betul tak boleh kena cahaya matahari. Betul, ada penyakit. Ada jenis penyakit doktor pesan jangan kalau boleh jangan kena matahari. Memang. Tapi kalau waktu-waktu macam tadi, keluar seketika. Ketika itu jangan sampai tengah hari itu, janganlah. Kerana akan keluarnya daripada tubuh badan benda yang memudaratkan badan, dan dia ada manfaat bagi tubuh badan kita. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kita berhenti pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Duha. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sama-sama tutupkan majlis kita ini dengan bacaan tasbih kifarah. Kemudian baca surah Al-Asr, tahlil 3 kali, dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق
واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.